Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya tujuan kita ke sekolah? Cuma untuk belajar dalam kelas ke? Sebenarnya tak. Sekolah adalah tempat kita dibentuk sebagai manusia seutuhnya. Dan percaya tak, sebahagian besar pembentukan tu berlaku di luar bilik darjah. Okey, bayangkan macam ni. Dalam kelas, kita belajar fakta, teori, formula, semua tu penting. Tapi, di luar kelas, melalui aktiviti co-curriculum, kita belajar sesuatu yang lagi power. Kita belajar tentang kehidupan. Dan inilah kawan-kawan, di mana proses pembentukan diri yang sebenar-benarnya bermula. Sebab tu ada kata-kata hikmat ni, sekolah ialah tempat kita dibentuk sebagai manusia. Maksudnya, setiap pengalaman kita kat sekolah tu penting. Setiap cabaran, setiap kejayaan, semuanya membentuk kita. Dan aktiviti co-curriculum ni, ia memang direka khas untuk pastikan kita jadi pelajar yang seimbang. Dari segi badan, emosi, rohani dan juga minda. Jadi, jom kita bedah siasat sikit. Kalau anda fikir co-curriculum ni cuma untuk isi masa lapang atau nak cukupkan markah, fikir sekali lagi. Sebenarnya, inilah platform utama untuk pembentukan diri yang sebenar. Di sinilah kita bina watak, sikap dan kemahiran yang, percayalah, akan kekal dengan kita sampai bila-bila. Okey, semua ni macam riak air.